Menurut laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, lebih daripada 1.5 darjah Celsius peningkatan suhu global direkodkan sejak era pra-industri. Ini membawa kepada bencana alam yang semakin kerap dan ekstrim. Pemanasan global terus memberi impak kepada kehidupan manusia. Sumber air bersih semakin terhad dan golongan miskin antara golongan yang paling terkesan. Di Malaysia setakat November 2024, terdapat 2,191 keluarga isi rumah masih berada dalam kategori miskin tegar tanpa akses dan pendidikan berkualiti dan keperluan asas yang mencukupi. Di sinilah peranan Yayasan Wakaf Malaysia sebagai sebuah institusi yang membantu golongan yang memerlukan. Dari pendidikan hingga keperluan asas, Yayasan Wakaf Malaysia membangunkan kehidupan yang lebih baik melalui inisiatif wakaf yang mampan. YWM ditubuhkan dengan matlamat untuk mengembangkan dan memperkasakan institusi wakaf di Malaysia. Institusi ini berperanan sebagai badan perantara yang menguruskan dana wakaf, menyelaraskan pembangunan aset wakaf serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan wakaf dalam pembangunan sosio-ekonomi di Malaysia. Wakaf bukan sekadar sumbangan, ia adalah alat utama yang menyokong matlamat pembangunan mampan SDG. Menyedari kepentingan pembangunan mampan, pelbagai inisiatif telah dilakukan Yayasan Wakaf Malaysia dalam memberi manfaat berterusan bukan sahaja kepada penerima wakaf, malah kepada alam sekitar juga. Projek Wakaf Air membantu menyediakan akses air bersih dan selamat kepada penduduk. Menerusi projek ini, kualiti air di kawasan pedalaman telah dipertingkatkan dengan sanitasi kebersihan bekalan sumber air bersih sekaligus dapat membantu membina kehidupan yang lebih baik kepada penduduk. Bagi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG sehingga 45% menjelang 2030 selaras dengan prinsip ESG, projek Wakaf Masjid Hijau telah diperkenalkan bagi membangunkan masjid menggunakan teknologi hijau dan mesra alam. Wakaf Masjid Hijau adalah langkah ke arah masa depan yang lebih mampan, memastikan masjid bukan sahaja berfungsi sebagai pusat ibadah tetapi juga sebagai model kelestarian untuk masyarakat. YWM bersama PTPTN telah memperkenalkan My Wakaf PTPTN bagi memberi peluang kepada pelajar yang memerlukan dari golongan asnaf dan B40 melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi. Paling menarik, manfaat Wakaf My Wakaf PTPTN ini tidak terhad kepada pelajar Muslim sahaja, tetapi terbuka kepada pelajar bukan Islam juga. Islam memberi perhatian kepada golongan ibu tunggal dan balu yang perlu membesarkan anak-anak sendirian. Wakaf Armalah memberi bantuan kewangan dan modal kepada golongan ini untuk memulakan perniagaan dan memperoleh pendapatan stabil. Golongan ibu tunggal telah menerima bantuan peralatan perniagaan seperti peti sejuk, mesin jahit dan pengadun. Wakaf Halal PKS ialah inisiatif bagi membantu usahawan kecil dan sederhana PKS dalam industri halal yang bertujuan memperkasakan usahawan, mempeluaskan pasaran serta mendapatkan persijilan halal daripada JAKIM. Inisiatif ini banyak menyokong usahawan kecil bagi meningkatkan kemahiran dan daya saing usahawan dengan latihan dan bimbingan. YWM juga membantu usahawan PKS memperoleh sijil halal JAKIM melalui panduan dari Halal Development Corporation HDC. Hasilnya produktiviti dan kapasiti pengeluaran meningkat sehingga 50% sebulan. Program iTekad CIMB Islamic Rider Entrepreneur adalah inisiatif kerjasama antara CIMB Islamic Bank, Yayasan Wakaf Malaysia YWM dan Yayasan Belia Malaysia YBM. Program ini bertujuan membantu golongan asnaf dan komuniti B40 meningkatkan pendapatan melalui peluang pekerjaan sebagai penghantar makanan serta latihan keusahawanan. Projek Wakaf Kesihatan membantu menyalurkan pembelian peralatan perubatan seperti katil ICU, monitor dan sebagainya khusus kepada pesakit di hospital. Pengurangan kadar kemiskinan, melestarikan alam sekitar dan menyediakan bantuan pendidikan, kesihatan dan ekonomi antara fokus Yayasan Wakaf Malaysia dalam memartabatkan pembangunan yang mampan dan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus sebagai langkah mengubah masa depan dengan lebih baik. Dalam dunia yang penuh cabaran ini, wakaf muncul sebagai satu penghubung, bukan sahaja memberi bantuan tetapi juga mewujudkan ekosistem sokongan bagi memperkasa setiap individu.
Daripada masjid yang menjadi pusat komuniti kepada inisiatif wakaf yang mengubah nasib golongan terpinggir. Semua ini adalah bukti bahawa wakaf mampu mencipta perubahan. Penerima wakaf tidak terhad kepada orang Islam. Orang bukan Islam juga menerima manfaat wakaf. Dengan setiap sumbangan dan pelaburan dalam wakaf, kita bukan sahaja menolong satu pihak, tetapi kita mencipta legasi. Legasi di mana setiap orang berhak menikmati kesejahteraan, mendapat peluang sama rata dan hidup dalam harmoni. Inilah tujuan sebenar wakaf. Marilah kita sama-sama menyuburkan semangat berwakaf, meneruskan agenda kebaikan demi kesejahteraan umat. Dan ingatlah, setiap ringgit, setiap sen yang kita laburkan untuk tujuan wakaf akan memberi dampak besar kepada negara, umat dan juga individu-individu yang sangat memerlukan bantuan kita bersama. Melalui wakaf, kita membina perubahan. Dengan Yayasan Wakaf Malaysia, setiap sumbangan membawa harapan dan kesejahteraan kepada masyarakat.